ayah dia semalam. Sebab mak ayah saya tak dapat datang. Untuk hari ni bagi dia jumpa mak ayah saya. Okey, dah sampai. Nak jumpa mak dulu ke abah dulu? Abah dulu, okey. Assalamualaikum. Abah, saya selalu doakan Abah sentiasa jauhkan api neraka. Saya harap Abah tenang kat sana. Saya harap sangat jumpa Abah kalau Abah masih hidup. Tak rasa suasana ayah mentua macam mana, rasa dia kalau ada. Jom kita jumpa mak pula. Ya, mak ni saya tak janji so boleh tahan apa. Jadi kalau dengan mak ni, drama ni lebih sikit. Assalamualaikum mak. Saya berharap juga nak jumpa Mak. Mak masih hidup. Nampak Mak baik orangnya. Mak, dah kahwin dah semalam mak. Semalam Kak Yu teman saya dekat atas pelamin. Katanya mak yang ada kat sebelah saya kan. Tapi semalam Kak Yu ganti. Tapi boleh tahan mak air mata semalam mak. Tak nangis semalam. Mana ada nangis semalam mak. Saya ni je drama asyik. Mak, semalam Wali, Angah jadi wali. Moga-moga Angah tak nak pun. Sebab dia gugup. Saya tak tahu dia nak kahwin ke saya nak kahwin. Tapi Alhamdulillah semalam dia lepas lah jadi wali. Apa yang abang pernah pesan dulu, kahwin nak buat simple-simple. Saya dah tunaikan dah semalam. Tak pejabat agama. Tapi pejabat agama saya dah ada pelamin. Cantik. Cuba tu lah. Abah dengan Mak tak ada. Tapi semalam saya ada bawa frame gambar Mak Abah. Mak Abah tak ada. Kita bawa frame gambar je. Barulah komplit. Abah, saya tak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Mana ada sedih, tak sedih pun. Kita gangster.